Sidang hadirin dimohon berdiri. Mengumumkan keberkatan masuk Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis bersama-sama Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Puan Muda Perlis.
nyanyian lagu negeri. Menjunjung kasih Tuanku. Hadirin, dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Perlis, Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis, Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamalulail. Menghadap Duli Yang Maha Mulia Raja Perempuan Perlis, Tuanku Tengku Fauziah binti Almarhum Tengku Abdul Rashid. Menghadap Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis, Tuanku Said Faizuddin Putra Ibni Tuanku Said Sirajuddin Jamalulail. Menghadap Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akasha Halil, dan Yang Amat Mulia warisnya yang kedua negeri Perlis, Said Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalulail. Ampun Tuanku, dengan penuh hormat dan takzimnya, patut bagi pihak majlis merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan duli-duli Tuanku berangkat ke Majlis Pemasyuran Dewan Tuanku Chancellor Universiti Malaysia Perlis pada hari ini. Sesungguhnya, keberangkatan duli-duli Tuanku akan menambah serikan lagi majlis yang amat bermakna ini dan memberikan kenangan yang indah kepada patik-patik sekalian. Ampun Tuanku, patik pohon ampuni limpah perkenan duli-duli Tuanku untuk patik memulakan atur cara majlis. Ampun Tuanku. Yang amat berhormat Tuan Abu Bakar bin Hamzah, Menteri Besar Perlis, dan yang amat berbahagia Puan Paridah binti Ibrahim, yang amat mulia Tengku-Tengku bergelar, putra-putri serta kerabat-kerabat diraja, yang berhormat Tuan Rusli bin Izan, Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis, dan yang berbahagia isteri, mantan-mantan Menteri Besar Perlis, yang berhormat Datuk Nur Azman bin Abdul Rahman, Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, yang berbahagia Datuk Dr. Anisi bin Ibrahim, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi, yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dan Pasangan, ahli-ahli yang berhormat dan pasangan, yang berbahagia Datuk Profesor Teknologis Dr. Zaliman bin Sauli, Naib Chancellor Universiti Malaysia Perlis, dan yang berbahagia Datin, yang berbahagia Datuk Seri, Datin Seri, Datuk-Datuk dan Datin-Datin, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan. Seterusnya, hadirin hadirat yang dihormati lagi dirahmati. Selamat datang ke Majlis Pemasyuran Dewan Tuanku Chancellor Universiti Malaysia Perlis. Untuk makluman, Pemasyuran Dewan Tuanku Chancellor UNIMAP merupakan satu acara bersejarah yang melambangkan pencapaian penting dalam perkembangan infrastruktur dan kecemerlangan UNIMAP.
Dewan Tuanku Chancellor ini bukan sahaja berfungsi sebagai pusat utama bagi pelaksanaan majlis rasmi universiti, malah turut menjadi simbol keunggulan, kewibawaan serta identiti UNIMAP sebagai sebuah universiti yang progresif dan berdaya saing. Ampun Tuanku, hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan mempersilakan Yang Berbahagia Datuk Profesor Teknologis Dr. Zaliman bin Sauli, Naib Chancellor Universiti Malaysia Perlis untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Perlis, Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Salam ilmu, keikhlasan, kecemerlangan UNIMAP dan salam Malaysia Madani. Patik dengan penuh hormat dan takzimnya menghadap Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, menghadap Duli Yang Maha Mulia Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah binti Almarhum Tengku Abdul Rashid, menghadap Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, Chancellor Universiti Malaysia Perlis, menghadap Duli Yang Teramat Mulia Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Syahrin Akhasyah Khalil, Pro-Chancellor Universiti Malaysia Perlis. Yang Amat Mulia Hajah Sharifah Katrina Nuraniah Jamalul Lail, Pro-Chancellor Universiti Malaysia Perlis, dan Yang Amat Mulia Waris yang kedua Negeri Perlis Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalul Lail. Ampun Tuanku, patik mewakili sekalian pengurusan Universiti Malaysia Perlis merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan duli-duli Tuanku berangkat ke Majlis Pemasyuran Dewan Tuanku Chancellor Kebanggaan UNIMAP pada petang ini. Ampun Tuanku, patik mohon ampuni limpah perkenan duli-duli Tuanku untuk patik menyampaikan ucapan kepada tetamu dan para hadirin. Ampun Tuanku. Yang Amat Berhormat Tuan Abu Bakar bin Hamzah, Menteri Besar Perlis, dan Yang Amat Berbahagia Puan Faridah binti Ibrahim, Yang Amat Mulia Tengku-Tengku Bergelar Putera-Puteri Kerabat Diraja Perlis, Yang Berhormat Tuan Rosli bin Izam, Speaker Dewan Undangan Negeri Perlis, dan Yang Berbahagia Isteri, Yang Berhormat Datuk Nur Azman bin Abdul Rahman, Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis, Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis dan pasangan, ahli-ahli yang berhormat, Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Sufri, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Malaysia Perlis, Yang Berbahagia Datuk Dr. Anisi Ibrahim, Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi, Yang Berbahagia Datuk Dr. Profesor Dr. Azlinda Azman, Ketua Pengarah
Pendidikan Tinggi yang berbahagia Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datin Sri, Datuk, Datin, Tuan-Tuan Difdi Kehormat, Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri, para pelajar, rakan-rakan media dan seterusnya hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, kita diberi kesempatan untuk berhimpun pada hari yang penuh bersejarah ini bagi menyaksikan Majlis Permasyuran Dewan Tuanku Chancellor. Sesungguhnya, majlis ini bukan sekadar satu acara perasmian, tetapi merupakan detik yang amat bermakna dalam perjalanan dan pembangunan institusi Universiti Malaysia Perlis UNIMAP sebagai sebuah universiti yang terus melangkah maju ke hadapan. Hadirin sekalian, pemasyuran Dewan ini membawa makna yang cukup besar buat Universiti Malaysia Perlis. Dewan Tuanku Chancellor bukan sekadar sebuah binaan fizikal yang berdiri megah, tetapi ia melambangkan kematangan institusi, keutuhan tradisi akademik serta aspirasi tinggi universiti ini dalam mencapai kecemerlangan di peringkat nasional dan antarabangsa. Lebih daripada itu, Dewan ini menjadi mercu acara yang berprestij bukan sahaja bagi universiti, malah untuk negeri Perlis keseluruhannya. Merangkumi penganjuran majlis convocation, persidangan serta pelbagai acara rasmi bertaraf negeri dan kebangsaan. Seiring dengan perkembangan pesat universiti ini yang kini mencatatkan enrolment pelajar hampir 15,000 orang serta keboleh pasaran graduan melebihi 99% dalam pelbagai lapangan industri. Maka kehadiran Dewan ini amat signifikan sebagai simbol kecemerlangan akademik dan daya saing UNIMAP dalam melahirkan modal insan berkualiti tinggi. Hadirin yang dihormati sekalian, pada kesempatan ini saya merakamkan setinggi-tinggi perhargaan kepada semua pihak yang terlibat, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi KPT, agensi pelaksana serta pihak kontraktor atas sokongan dan kepercayaan dalam merealisasikan projek ini. Penamaan Dewan Tuanku Chancellor ini pula merupakan tanda penghormatan yang tinggi kepada institusi diraja. Sekaligus ia mencerminkan hubungan erat antara universiti dan institusi diraja sebagai penaung kecemerlangan ilmu. Marilah kita menjadikan detik pemasyuran ini sebagai titik tolak ke arah penciptaan legasi yang lebih gemilang. Semoga Dewan ini sentiasa dipenuhi dengan ilmu yang bermanfaat, wacana berkualiti serta usaha yang membawa kebaikan kepada agama, bangsa dan negara. Ampun tuanku, demikianlah sembah ucapan Patik. Patik sekali lagi mewakili seluruh warga UNIMAP dan hadirin merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan duli-duli tuanku berangkat ke majlis pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjunjung kasih tuanku, ampun tuanku. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Naib Chancellor Universiti Malaysia Perlis atas ucapan sebentar tadi. Ampun tuanku,
Patik menyembah maklum acara majlis akan diteruskan dengan titah pemasyuran oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Naib Chancellor UNIMAP untuk menghadap, merafak sembah, memohon ampuni limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis bagi menyempurnakan titah pemasyuran. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini berkenan memasyurkan Dewan Tuanku Chancellor Universiti Malaysia Perlis UNIMAP pada malam yang berbahagia ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun Tuanku, patik menyembah maklum acara majlis akan diteruskan dengan simbolik pemasyuran. Untuk itu, majlis mempersilakan Yang Berbahagia Naib Chancellor UNIMAP untuk menghadap, merafak sembah, memohon ampuni limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis bagi menyempurnakan simbolik pemasyuran. Hadirin sekalian, pemasyuran Dewan Tuanku Chancellor ini merupakan bukti jelas komitmen berterusan UNIMAP dalam memperkukuh agenda pembangunan institusi secara menyeluruh dan berimpak tinggi. Usaha ini mencerminkan perancangan strategik yang rapi dalam memperkasa kemudahan fizikal universiti agar selari dengan keperluan semasa dan masa hadapan. Dewan Tuanku Chancellor akan menjadi mercu tanda kebanggaan bukan sahaja kepada warga UNIMAP, malah kepada negeri Perlis dan negara secara keseluruhannya. Ia mencerminkan komitmen berterusan universiti dalam melahirkan graduan berkualiti serta memacu kecemerlangan pendidikan tinggi ke tahap yang lebih gemilang. Inilah detik bersejarah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis menyempurnakan simbolik pemasyuran Dewan Tuanku Chancellor Universiti Malaysia Perlis. Maka dengan ini, Dewan Tuanku Chancellor Universiti Malaysia Perlis dimasyurkan. Ampun Tuanku. Ampun Tuanku, atur cara diteruskan dengan persembahan cendera kenangan sebagai tanda menjunjung kasih dan kenang-kenangan atas keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis ke Majlis Pemasyuran Dewan Tuanku Chancellor UNIMAP oleh Yang Berbahagia Naib Chancellor UNIMAP.
Ampun tuanku, atur cara diteruskan dengan persembahan cendera kenangan ke hadapan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Menjunjung kasih tuanku. Ampun tuanku, atur cara majlis akan diteruskan dengan persembahan yang akan memperlihatkan kelembutan gerak tari yang diadun dengan irama yang merdu serta disulami pantun berbalas penuh kiasan yang mencerminkan kehalusan budi serta keindahan bahasa masyarakat zaman berzaman. Saksikan persembahan tarian canggung oleh artis budaya dan pelajar dari Universiti Malaysia Perlis.
Ampun tuanku. Patik bagi pihak majlis dengan penuh hormat dan takzimnya menyembah maklum hanya setakat ini sahaja atur cara Majlis Pemasyuran Dewan Tuanku Chancellor Universiti Malaysia Perlis. Sekali lagi, patik bagi pihak majlis merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan duli-duli tuanku berangkat ke majlis ini. Semoga duli-duli tuanku sentiasa dilimpahi kerahmatan Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa. Ampun tuanku. Seterusnya, majlis mempersilakan pemuzik Orkestra RTM yang diketuai oleh Encik Hadi Maswardi Mohamed Amin untuk ke pentas bagi meneruskan konsert di Raja Perlis 2026 sempena sambutan Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Sirajuddin Jamalulail. Menjunjung kasih tuanku.